Panel solar dekat bahagian belakang pula saiz besar, penuh bodi lampu macam ni. Jadi musim hujan, korang jangan risau, lampu solar korang ni tetap dapat cas yang penuh sebab panel model baru jenis monokristalin. Lampu ni kalau korang nak pakai mood sensor boleh, tak nak pakai mood sensor pun boleh. Kalau korang pakai mood sensor, lampu ni dia akan nyala malap sepanjang malam. Dia nyala cukup-cukup makan saja. Nyala nak tak nak je. Tapi bila didetect ada pergerakan dekat bahagian bawah sini, dia akan terus nyala dengan full brightness, dengan sangat terang. Jadi waktu malam kalau penyamun lalu, lampu ni akan terus nyala dengan terang, penyamun lari tak cukup tanah. Kalau korang pasang dekat jalan masuk macam ni, tak payah pakai mood sensor. Biar je lampu ni nyala terang sepanjang malam. Sebab lampu ni dia pakai bateri saiz besar, jadi dia boleh nyala terang dengan lama. Lampu saya ni dari maghrib sampai subuh, dia boleh maintain macam ni. Jadi bila terang macam ni, waktu saya balik lewat malam, lampu ni boleh nyala macam ni, baru mudah untuk masuk jalan utama macam ni. Jadi kalau korang nak cari lampu solar jalan yang boleh gantung dekat tiang lampu macam ni, harga mampu milik, cahaya dia pula terang, boleh nyala dari maghrib sampai subuh, korang boleh check yang model putih ni. Yang ni saya repeat untuk kali kelima, harga memang mampu milik. Korang boleh check dekat link video.